menang. 15 tahun kemudian, Hazib berjaya mendapat 10 ijazah di Universiti Oxford dalam jurusan kedoktoran. Muhammad Hazib bin Muhammad Ali, Bachelor of Medicine, University of Oxford. Di pentas, Hazib melihat kelibat ayahnya sambil mengangkat tanda hormat. Mereka berdua saling bersenyuman. Ayah, Ibu, setiap langkah kami adalah hasil daripada air mata, penat lelah dan doa yang kalian sembunyikan. Mungkin kami pemilik sijil ini, tetapi kalianlah pemilik sebenar kejayaan ini. Semoga Allah membalas segala pengorbanan kalian. Satu, dua, tiga. Terima kasih ayah dan ibu. Satu, dua, tiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.